سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واستر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati seluruh pimpinan ahli Kuasa Surau dan Taman, yang dikasihi ayahanda, ayah-ayah, ibu-ibu malam ni tak ada, muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberinya kepada kita kekuatan masa lapang untuk kita sama-sama pada malam ini mendengar kuliah daripada kitab yang akan dibaca, iaitu kitab Faridatul Faraid fil Ilmi Al-Aqaid. Kita sampai pada bab sifat-sifat yang wajib bagi para rasul. Jadi sebelum saya ada bincang dengan Haji Muhtar untuk baca kitab ni, kitab Fiqh Qurban. Semalam saya baca di Taman di Lambai tu 2 jam. Kalau tuan-tuan setuju 2 jam saya baca. Saya tak setuju saya baca kitab Tauhid. Ya, saya ambil rumusan sahaja. Rumusan tak baca penuhnya. Saya ambil rumusan. Tu pun dia fikir 2 jam. Nak jadi sejam dia tak jadi. Tapi saya abang lepas setuju 2 jam. Lepas tunggu sampai pergi 10. Saya tak apa tuan-tuan lah. Alhamdulillah lepas tunggu sampai habis. Baik, jadi malam ni saya pun tak maulah nak membebankan, dan malam pun tuan-tuan dah dengar ada korban. Jadi rasanya cukup memadai. Kalau ada boleh tanya sekali lagi lepas Isyak, jika ada berkaitan dengan apa-apa persoalan yang ada muskil, boleh kita sama-sama kongsi. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kitab Faridatul Faraid, bahagian yang kedua, iaitu bahagian nubuwat. Sifat yang wajib, sifat-sifat yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Dan wajib, di sini musannif pengarang kita memulai pada kisim ini, pada bahagian yang kedua ini daripada ilmu akidah, iaitulah bab kenabian. Akidah yang bergantung dengan kenabian dan rasul. Kerana Allah Subhanahu wa taala memilih daripada sekian banyak makhluknya, dipilih orang-orang yang tertentu sebagai para rasul, para anbiya. Untuk apa? Untuk memberi petunjuk kepada kita semua jalan yang benar, jalan yang lurus, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi segala rasul, bila sebut rasul itu adalah boleh kita nisbahkan sebagai macam duta. Duta, utusan daripada Allah. Bagi segala rasul-rasul alaihi wassalati wassalam itu 4 perkara. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh kepada sifat-sifat para rasul, suka saya untuk menerangkan sedikit, iaitu perbezaan perbezaan di antara rasul dan nabi. Rasul dan nabi, jumhur ulama mengatakan bahawa nabi itu ialah manusia. Dia bukan malaikat, sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian Bani Israel. Dia adalah manusia yang diwahyukan kepadanya syariat. Sama ada disuruh menyampaikan dia kepada manusia ataupun tidak disuruh. Itu nabi. Nabi ni ada berapa? Nabi ni banyak tuan-tuan.
Nabi ni ada 144 124, saya lupa sesuai yang tepatnya. Ada ingat? Ribuan disebut dalam tafsir Nurul Ihsan, begitu juga disebut dalam kitab-kitab akidah. Aqidatun Najid juga disebut tentang bilangan tersebut dalam kitab ni. Disebut tapi pada bahagian lain. Baik. Adapun Rasul ini yang tercatat sebagaimana yang disabdakan Nabi itu ada 313. Adapun yang termaktub dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui adalah seramai 25. Itu kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul kerana apa? Melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kenyataan tersebut. Baik. Rasul ini disampaikan, Rasul ini ialah manusia yang mana diwahyukan kepadanya syariat sama macam Nabi, dan disuruh kepada dia menyampaikan kepada manusia. Maka Nabi lebih umum daripada Rasul. Rasul khusus, dia ada kaum, dia ada kitab. Rasul ada kaum, ada kitab. Nabi mengikut. Nabi mengikut. Dan tiap-tiap Rasul itu dilantik dari kalangan Nabi. Sudah tentulah Nabi. Tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Itu beza dia. Itu beza. Baik itu, tuan-tuan pernah dengar Nabi ada Daniel, Samael, ramai lagi Nabi-Nabi. Kalau kita baca dalam kitab-kitab Bani Israel ni, kita akan dengar lalu kitab-kitab nama-nama mereka. Baik. Maka Rasul ada umat, Rasul ada kitab. Habis yang kita tahu ni, kitab ni tegak 4. Yang disebutkan itu yang dinamakan. Seperti wazkur fil kitabi Idris, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, Quran, kitab, Injil, Taurat, Zabur disebut. Baik. Tapi yang disenaraikan kepada kita untuk kita ingat, untuk kita tahu 4, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Akan sampai bab dia. Baik. Maka Rasul itu diwajibkan kepada dia untuk bila ada umat, dia wajib sampai. Tak boleh Rasul tadi dia lari daripada kaum dia. Dia tetap kena teruskan. Kerana apa? Dia memegang amanah menanggung apa yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah, dan Allah sentiasa membantu hamba-hambanya yang dilantikkan. Jadi tak ada Rasul lebih bangkang, lebih kata apa, tak ada. Mereka bila pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu sentiasa dipelihara, dipimpin oleh wahyu Allah. Baik. Dan setengah ulama mengatakan bahawa dua-dua kalimat itu bersatu makna, yang menunjukkan ada satu makna. Maksudnya apa? Tiap-tiap Nabi adalah Rasul dan tiap-tiap Rasul adalah Nabi, tetapi dinamakannya Rasul kerana apa? Ia diutuskan kepada manusia, dan dinamakan Nabi kerana ia diberitahu dan diwahyukan kepadanya. Jadi ini sebahagian ulama yang menyebut tentang pendapat yang kedua ini, disebut dalam kitab Kubra Yaqiniyah yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Baik. Jadi wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara. Apa yang wajib? Yang pertama, as-sidq. Benar pada sekalian perkataan mereka. Dan maksud benar, dikatakan benar itu berbetulan dengan nafsu pekerjaan. Yakni Rasul-Rasul benar mereka itu dengan apa yang mereka cerita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi kepada mereka, yang menyampaikan kepada mereka. Allah turun wahyu kepada kita, tak ada Nabi kita cakap bohong sikit pun. Tak ada.
Nabi kita bagi tahu bahawa janji orang yang salat, janji orang yang puasa, janji orang yang menunaikan zakat, janji orang yang buat korban, janji itu pasti. Nabi kita kata, kamu mau tak amalan? Yang mana amalan itu boleh mendatangkan 1000 kebajikan kepada kamu. Semua nak. Kita nak buat 1000 kebajikan sehari. Kita jenuh fikir, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Kadang dengan orang lagi tak kenal saat lagi. Macam-macam. Tapi Nabi kata, ada. Percayalah, percaya. Apa dia? Bertahmidlah 100 kali. 100 kali. Tapi, dia punya ganjarannya 1000 kali. Kita percaya. Tak ada Nabi nak janji. Tak ada syabati, tak ada. Janji Nabi, janji yang benar. Janji Nabi, janji yang betul akan dapat perkara tersebut. Walaupun sekarang ni kita tak nampak. Kita tak nampak. Segala bentuk kita main daripada rumah kita. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik kereta. Nabi kata setiap langkah itu akan dihapuskan dosa. Kita tak nampak, tapi kita buat. Kita main, kita berjalan. Nabi kata berwuduk menggugurkan dosa. Kita tak nampak pun, yang nampak ayat rumah kita saja. Maka kita beriman juga, kita percaya. Pasal apa? Nabi tak pernah dusta. Nabi tak pernah dusta. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan makna benar itu berbetulan dengan nafsu pekerja. Nafsu pekerjaan, maka wajib kita i'tiqadkan benar mereka itu pada dakwah mereka itu akan nubuwah dan risalah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Allah khitab kepada kita, wahai manusia. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bil haq, dengan membawa kebenaran, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Makna Nabi tak akan tipu di dalil yang mengatakan bahawa Nabi itu benar. Fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah kamu, kerana apa? Yang demikian itu amat baik bagi kamu. Kalau kamu tak beriman, maksud beriman jadi percaya dengan apa yang disebut, dengan apa yang dibawa kamu percaya. Wa in takfuru, jika kamu ingkar, enggan menerima apa yang Rasul bagi tahu, fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Maka jika kamu tak mau beriman, maka sesungguhnya Allah bagi tahu kepada kita bahawa sesungguhnya bagi Allah jugalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kerana manusia ini dia tak mau beriman, dia takut kehilangan apa yang ada pada diri dia, apa yang ada di bumi. Dia ada tanah, dia ada kereta, dia ada rumah, dia ada macam-macam dia ada. Dia takut. Maka Allah bagi tahu kepada kita bahawa bagi Allah itu apa yang ada di langit dan di bumi, semua yang ada ini lebih daripada apa yang kamu ada sikit. Kalau kamu beriman, kamu dapat lebih daripada itu. Percaya ataupun tidak? Maka di sinilah mengukur keimanan kita. Apabila Nabi kita bagi tahu kepada kita tiap-tiap sesuatu, maka itulah yang mengukur kita kepercayaan tadi. Maka selebih daripada itu kita beriman. Beriman macam mana? Bila mai waktu yang diwajibkan solat, kita pun solat. Bila Nabi kita bagi tahu kepada kita solat depan, buatlah solat sunat.
Kerana solat-solat sunat ini melengkapkan, membantu percantikkan. Kita pun lepas sembahyang maghrib, kita buat solat maghrib. Pasal apa? Percaya. Kita percaya. Buat solat sunat tadi 12 rakaat pada tiap-tiap waktu tadi, bukan tiap-tiap 12 rakaat. Melengkapkan subuh 2 rakaat, zuhur sebelum zuhur 4 rakaat. Sebagaimana yang Nabi buat pada tiap-tiap tadi, asar dan sebagainya. Allah akan bina satu mahdikai. Ya, kita nak mohon rumah BPA pun payah. Nak kena isi borang, nak kena buat tu, nak kena pergi buat apa, sumpah. Bagi tahu kata gaji kita macam ni, kita nak kena pergi. Maknanya apa? Kita nak kena bekerja. Kita nak kena tahu. Kadang ada orang kata, pasal apa susah sangat? Pasal dia tak buat mengikut peraturan yang ditetapkan. Tapi yang Allah nak bagi ni, Allah nak bagi ni, Allah kata, ini lebih dunia dan seisi. Kamu percaya ke tak? Cara nak mohon dia, sembahyang sunat. Cara nak mohon dia, sembahyang sunat. Jadi, tiap-tiap sesuatu yang diberitahu, kita percaya apun tidak, maka itu mengukur kepada keimanan kita kepada apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik. Dan maksud nubuwah, apa makna nubuwah? Nubuwah daripada asalnya an-naba. Jamaknya an-naba, yang memberi arti khabar. Khabar. Maka mengikut makna lughah an-nubuwah, sampai khabaran daripada Allah kepada seorang hamba dengan jalan wahyu. Serta kita diberitahu bahawa hamba tersebut adalah Nabi. Nabi beritahu. Tadi ayat tadi yang kita baca. Ayat tadi yang kita baca beritahu bahawa ini Nabi. Ini yang kamu kena ikut. Ini yang kamu nak kena percaya. Apa yang disebutkan. Maka nubuwah itu ialah ibarat daripada berhubungan dengan Nabi. Adapun risalah diambil daripada kalimat arsala. Dikehendaki di sini ialah bahawa Allah Ta'ala melantik hamba-Nya supaya menyampaikan syariat kepada manusia. Maka risalah inilah yang menerangkan perhubungan di antara Allah dan Nabi dan kita. Kita tak tahu apa yang Allah tak bagi tahu, kita tak tahu. Dan apa yang Allah bagi tahu, barulah kita tahu. Seandainya kalau Allah sekat maklumat tersebut, maka kita tak boleh tahu. Dan kita tak boleh buat-buat tahu. Kalau buat-buat tahu, bohong. Seperti apa? Roh. Bila ditanya tentang roh, dia ada sekatan dia. Itu urusan Tuhan. Tak payah tanya. Tugas kamu ibadat. Allah kata, tugas kita ibadat. Maka kita serahkan kepada Allah, tugas kita laksanakan. Dan perhubungan ini perhubungan kebangkitan dan perlantikan Rasul tadi. Lantik Rasul, maka terjadilah hubungan tadi manusia dengan Nabi, kemudian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diuraikan dalam kitab Kubra Yaqiniyah. Dan pada barang yang menyampaikan mereka itu akan kita daripada Allah Ta'ala. Dan pada segala khabar mereka itu daripada segala yang gaib dan lain-lainnya. Dan maksud perkara yang gaib di sini seperti ahwal para anbiya yang terdahulu. Kita tak tahu cerita tentang manusia. Sejarah orang barat menceritakan manusia itu dengan cara zaman batu. Zaman yang mana pakai kain pun cawat. Pakai pun, kalau tuan-tuan pergi tengok di satu muzium, di sini saya tak pasti, di Palmera, Tadmur. Dia menayangkan tentang manusia ini zaman purbanya, kehidupannya pakai cawat. Zaman batu. Tapi Allah menceritakan dengan cara yang berbeza. Iaitu mengenalkan manusia tentang sejarah ini melalui Nabi Adam AS.
Jadi peradaban manusia itu melalui Al-Quran tadi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi sekian-sekian sampailah kepada kita. Dan Allah ceritakan tentang kelebihan-kelebihan mereka ini. Percaya ataupun tidak, kita kena taat, kita kena percaya kepada apa yang telah diberitahu. Dulu bila kita sebut tentang perkara-perkara yang dilakukan pada hari ini, iaitu perkara yang boleh mendatangkan pertanda yang boleh menghancurkan dunia. Apa dia? Amalan. Lelaki suka kepada lelaki, perempuan suka kepada perempuan. Mereka nak hak kebebasan untuk mengambil hak mereka. Kita mengatakan batasan pada batasan agama, kebebasan pada kebebasan tadi ada haknya. Agama memberi kebebasan, tetapi tidak melampaui dustur perlembagaan Al-Quran. Tak boleh. Kerana apa? Apakah kamu tak percaya apa yang berlaku di zaman Nabi Nuh? Apakah kamu tak saksi tempat yang dikalih, yang dibalikkan? Sampai hari ini manusia boleh tengok, boleh lihat dengan teknologi sekarang ni. Apakah benda tu ada? Iya, ada. Apakah kamu tak percaya? Apakah kamu nak begitu juga yang berlaku? Mau tidak mau kita percaya. Kita wajib kita percaya bila mana Al-Quran menerangkan satu persatu kepada kita. Begitulah tentang bagi tahu bahawa jin ini pernah duduk di bawah satu pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka bekerja, mereka duduk, dengar, taat, patuh. Percayalah, percaya. Ada sampai sekarang, ada tanda-tanda yang Allah tinggalkan, tampak-tampak yang kesan-kesan yang sampai ke hari ini. Kita percaya manusia boleh memahami percakapan binatang. Kita percaya ada satu kerajaan boleh memerintah angin. Kita percaya ini cerita, bukan cerita dongeng, bukan cerita sebagaimana perlipuan lara untuk seronok, tidak. Tetapi cerita ini adalah satu cerita membentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkara-perkara yang gaib Allah sebutkan kepada kita tentang ahwal kiamat. Tentang ahwal kiamat, bahawa kiamat akan terjadi bila mana berlaku padanya tanda-tanda. Kita pun tengok tanda-tanda yang kecil, ramai dah orang duk urai, mai dah tanda-tanda yang besar. Kita pun dah tengok dah benda-benda yang besar tadi, tinggal ada yang nak mai beberapa lagi tanda-tanda yang besar. Nabi kata bersedia. Mana kita kena ada persediaan. Kerana apa? Benda tu akan datang kepada kita. Hari ini orang duk sebut Dajjal nak keluar. Nabi dah cerita dah. Nabi dah cerita tentang Dajjal nak keluar. Tentu pun dah tengok, baca dan sebagainya. Apakah kita buat persediaan? Kalau kita buat persediaan, maknanya kita beriman kepada apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Dia bukan lagi dilihat pada kekuatan kita, tidak. Kekuatan jasmani tidak, bukan penentu kita, tetapi rohani kita sebagai penentu untuk nak menjaga benteng daripada fitnah tersebut. Begitulah tentang selepas daripada mati kita, apa yang babak-babak yang kita akan lalui, liku-liku yang mana sangat memerikkan bagi orang yang tidak membuat persediaan. Kalaulah seandainya kita beriman, kita percaya, kita sibuk sekarang ni. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk memudahkan kita di sana. Kita sibuk di sana. Kita buat kebajikan di sini untuk membantu kita ketika mana kita mati nanti. Dan
perkara-perkara yang selepas mati memudahkan kita. Siapa kita korban? Kita pun harap mudah-mudahan nanti di akhirat nanti Nabi kata kita nak Allah akan bagi ganjaran dengan binatang yang kita korbankan. Maka pada ketika itu timbul perasaan kita menjiwai korban kita itu mestilah nak dikorbankan satu binatang yang mana yang kita akan kenderai nanti ini binatang yang hebat sebagaimana sekarang di dunia. Kalau tanya kita nak apa? Kita nak kereta-kereta yang bermewah. Kita nak kereta mewah. Kita nak motor. Kalau motor yang mewah. Tak mau motor kacau kita tak mau. Yang mudah, cukup aksesori dia. Maka korban pun kita hayati korban tadi. Kita nak kenderaan yang kita akan naik di sana nanti yang akan membantu kita yang cukup aksesori dia. Maka kita akan cari yang terbaik. Tak gitu tuan-tuan. Itu yang kita beriman. Dia tak kira dah. Orang letak apa tu? 1,000 lembu sekor. Dia mahalnya. Dia tak timbul dah. Dia yang tidak 1,000. Tapi lembu satu. Besar. Bukan harga 5,000. Bukan harga 6,000. Bukan harga 7,000. Lembu ni. Bukan dapat satu bahagian 16 kilo. Tak. Bukan. Lebih daripada tu. Harga lembu tadi besar. Lembu satu besar. Jangan takwa. Sadu-sadu ni puas nak akhirat nanti. Beriman tak? Beriman tak? Yakin. Bukan dia buat lawak-lawak tak. Dia betul-betul beriman. Betul-betul beriman. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika mana dia nak beri sedekah kepada fakir miskin, duit yang dia keluar tadi ini, jika ada kotor-kotoran, duit dirham, duit dinar, emas, dia akan basuh, cuci dulu. Lepas dia punya pembantu dia tanya, wahai ummul mukminin, kenapa engkau cuci duit ni? Dia minta, bagilah. Kenapa yang duk risau tak sampai habis cuci? Padahal yang lambat ni tak ada apa pun, tapi bila mana ada orang datang meminta sedekah, yang berhajat datang meminta, kamu cuci dulu duit ni. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, aku cuci duit ini, aku bersih duit ini kerana yang nak menerima itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita hari Jumaat tu bawa main duit yang keras. Kita buka dompet kita, kita rasa hak ni berat, macam buat hak berat tu. Pasal dia memuji keimanan kita. Setan kata apa? Miskin. Lebih baik bagi ke anak. Betul, ke anak aku dah bagi cukup. Cukup dah. Lebih baik ambil beli, makan, share out kan. Daripada dia buat promosi RM40, hang boleh tambah lagi. Nak apa? Dengan duit yang anak bagi kat masjid. Dia bab penasihat tak ada masalah. Dia nasihat kita. Kita sayang. Kita menjiwai. Bila kita menjiwai apa yang kita nak bagi tadi, maknanya kita betul-betul meyakini bahawa dengan keikhlasan kita dalam tindak tanduk kita tadi, maka dia akan membuahkan keikhlasan dan Allah akan redha menerima segala amalan perbuatan kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Yakin tak? Yakin. Tak ada dah nak istilah nak bagi, tengok dulu duit-duit yang mana tak laku dia tak mau dah kira ni. Hari ni kira rejek tak tepi lah. Tak lah yang kotak tepi rumah. Dia tu lagi gagal pergi masjid. Mana ada jadi dia tak bagi. Kalau orang minta pun duit dalam poket kata tepi tu. Duit tu ada pecah-pecah. Pergi market ke pergi mana ke letak tepi duit tu. Jadi duit tu bagi. Dah.
Tidak. Dia bukan menilai begitu. Dia bagi yang mana? Yang elok, yang cantik. Kalau dia buka petiannya, dia tengok mana hak elok, bukan hak lemah dah. Makanan baru nak bagi. Tidak. Begitulah dikiaskan pada lain-lain perbuatan kita. Maka ketika mana kita nak melaksanakan ibadah korban pun, kita pilihlah yang terbaik untuk kita korbankan, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tentang perkara yang gaib ini, tentang syurga. Nabi kita bila sebut tentang syurga, apakah kamu mau aku ajarkan kamu tentang kanzun, gedung perbendaharaan daripada syurga? Siapa tak mau? Kalau malam ni kita abang main surau 300, 100 juga lah. Aman tuan-tuan, aman. Tapi hak ni bukan harga 300. Hak ni dunia dan seisinya pun belum mampu. Sebab perbendaharaan. Bila sebut perbendaharaan ni di dunia ni, apa dia yang kita nampak perbendaharaan dia? Emas. Kacau benda ni, habis. Apa dia lagi? Minyak. Sebab sebagai emas kita. Minyak. Kacau dia ni. Tinggal budi lah tuan-tuan. Habis boleh. Kacau kita. Perbendaharaan dunia tadi dikacau. Dan semua maklum tentang perbendaharaan dunia. Yang ini Allah nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu tentang perbendaharaan syurga. Bila sebut tentang perbendaharaan syurga, dia duk fikir emas, dia duk fikir minyak, dia duk fikir apa saja yang boleh menjadi nilainya tinggi, hari yang syurga punya. Maka kata Nabi, bacalah la hawla wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan, kita duduk lepas sembahyang, kita baca la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita baca. Pasal apa? Dia merupakan perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Kita tak tahu benda apa yang kita dapat. Kenapa Allah rahsiakan? Allah nak tengok betul tak kita ni beriman kepada Allah, ataupun kita beriman kepada benda tersebut. Maka Nabi SAW tak cukup dengan itu, beritahu kepada kita melalui Nabi Allah Ibrahim AS pada malam Isra. Kamu mau semai benih daripada zikir, yang mana benih tadi ni kamu semai, benih tadi ni boleh ditanam di dalam syurga, kerana syurga itu tanah yang subur. Maka carilah benih. Apa dia benih dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau musangking tuan-tuan, dah tolong bayar turun harga. Bolehlah setalam 5 talam 200, 5 talam 200 turun harga. Ada yang jual 3 talam 100, dia tu tak tahu lah, jauh-jauh. Baik, kalau sebutlah tu baiking dan blackton kan, benih dia bukan senilai yang benih yang luar biasa. Pohon daripada pohon syurga ini luar biasa. Dia bukan keluar satu buah, tapi macam-macam. Kita percaya tak? Nak uji percaya tak percaya ni benda yang baik nak tumbuh ni, tengoklah lepas sembahyang kita duk baca apa, ataupun di masa-masa kosong kita duk buat apa. Kita banyak berwhatsapp ke, banyak membaca benda lain, ataupun sibuk diri kita untuk bersemai, yang mana semai itu kita akan dapat di sana. Tak sampai 5 minit tuan-tuan. Alhamdulillah. Satu kali dah satu pokok. Satu pokok.
Kita sementara nak sembok WhatsApp tu jam. Nak buka grup mana tak buka lagi. Grup mana aku tak baca lagi. Grup mana aku tak baca lagi. Lu tengok. Satu grup. Tengah jam lah. Hari ni mana? Pegang tasbih. Baca. Subhanallah. Salah tak nak semai dulu. Nak semai dulu. Kita percaya, yakin. Ini orang yang rajin mencari peluang. Orang yang rajin. Orang yang cerdik itu, dia menanam. Menyemai untuk hari akhir. Dengan banyak cara. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan begitulah yang lainnya, yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang memerlukan kepada penjelasan. Seperti mana Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang apa? Tentang benda yang mana kita tak tahu tapi dia ada. Apa dia? Ruh. Ruh ni kita ada. Bukti ada, kita ada. Kita boleh main, kita boleh tengok, kita boleh bergerak. Tapi bila roh ni tak ada, orang tanam ikan masjid yang lama. Orang ke bumi ikan dia. Pasal apa? Roh dia tak ada. Nabi kita beritahu kepada kita roh ini memerlukan kepada makanan. Kita ada jasad kita memerlukan kepada makanan. Kita ada roh kita memerlukan kepada makanan. Apa makanan roh? Mayang, buat benda yang baik, dengar yang baik, Al-Quran, salawat, zikir. Itu makanan roh. Kalau kita percaya kepada yang gaib ini, yang Nabi beritahu, maka kita akan buat benda tadi. Dan kita tak akan tahu bahawa roh itu memerlukan makanan-makanan yang disebutkan tadi, melainkan melalui bahasa. Maka manusia akan kuat bila tengok lemah, tak larat, stres, tension. Maka Nabi kita kata, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka kita pun berzikir banyak. Kita berzikir banyak. Bila Nabi sebut, bila kita dalam keadaan unsing, bila dalam keadaan unsing, Allah kata apa kepada kita? Unsing kita, tak tahu benda apa yang kita fikir. Maka Allah kata apa? Sebutlah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah akan hilangkan unsing kita. Ruh kita akan elok, diri kita akan jadi elok. Bila dalam keadaan ketakutan kita, tak tahu, takut dengan orang, nak sembang dengan orang, tak berani. Bila ada saja masjid-masjid, dia tak berani nak sembang, tak berani nak pegang jawatan kuasa pun dia tak berani. Dia main penyakit anxiety. Maka kembalilah, bacalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyaklah hasbunallah wa ni'mal wakil. Benda ni main kat mana, tuan-tuan? Dia tak ada cerita dalam buku Maharaja Lawak. Dia tak ada cerita. Benda ni main melalui wahyu. Siapa yang bawa? Nabi SAW. Maka nak suruh kita percaya, kita buat. Bila kita musing, kita buat, maka benda itu pun jadi kepada kita. Betul lah. Betul. Kita memang tenang. Memang tenang. Kalau dalam keadaan timpa musibah, bertimpa-timpa musibah, nak baca apa? Allah kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi bukan dekat dengan orang mati. Kita duduk saja ni, kita duduk macam ni. Masalah anak, masalah bini, masalah jiran. Duduk baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca, ulang. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Maka yang baca ini, malaikat Allah akan salawat. Rahmat Allah akan turun. Bila rahmat turun, maka hati kita akan tenang. Bila tenang,
musibah tadi boleh dikontrol tanpa kita tunjuk perasaan emosi kita yang luar biasa. Maknanya apa? Rohani kita boleh dibentuk. Benda ni cerita melalui Nabi SAW. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pula tentang benar ini pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.